Malam nisfu Syakban jatuh pada hari Isnin malam Selasa bersamaan dengan 2 Februari 2026. Malam tersebut adalah malam di mana Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan Allah Ta'ala mengangkat setiap doa dan permintaan kita. Jadi perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbanyakkan istighfar dan pelebih sikit amalan kita pada malam tersebut. Antara amalan yang boleh kita amalkan pada malam tersebut, kita boleh baca Yasin sebanyak 3 kali dengan 3 permintaan. Pertama sekali kita minta supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita minta supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, rezeki yang berkah, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita minta supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman dan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi yang mana tengok video ni, minta tolong share dan sebarkan video ni kepada semua orang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Pesannya bersama. Assalamualaikum.